Assalamualaikum. Seperti kebiasaannya dirasmikan oleh Timbalan Presiden, kecuali ada satu kali Muhyiddin Yassin tidak menjadi wakil kepada UMNO Malaysia untuk merasmikan persidangan sayap kerana ketika itu ada pergolakan di dalam parti UMNO. Dan sekarang seperti biasa Timbalan Presiden menjadi perasmi ataupun pembuka bicara kepada persidangan sayap-sayap. Dan seperti yang saya jangkakan, terutamanya isu besar yang dibawa oleh Dr. Akmal yang menggesa agar UMNO keluar daripada kerajaan. Jadi apabila sudah bermesyuarat MT dan keputusannya seperti yang kita semua tahu, menolak untuk keluar, dan itu banyaklah tafsiran bermacam-macam dan yang banyak sekalinya yang suruh Akmal berhenti masuk PAS lah ataupun letak jawatan lah. Jadi hari ini apabila Dr. Akmal menyatakan pendiriannya dan Muhammad Hassan juga di dalam ucapannya menyokong Dr. Akmal 100% dan meminta agar Dr. Akmal meneruskan apa yang diperlakukannya kini. Secara tradisinya, pemuda terutamanya memang dari dulu lantang mengkritik kerajaan ataupun mengkritik pihak-pihak yang dilihat yang telah tersasar daripada agenda parti. Jadi perkara ini sudah berlaku sejak UMNO menjadi kerajaan, sejak Barisan Nasional menjadi kerajaan, dan kita sudah melihat sebelum ini pemuda mengkritik kerajaannya sendiri, itu tidak ada masalah dan ia berlaku walau sesiapa sahaja menjadi ketua pemuda. Dan inilah dia yang menjadi penggerak kepada UMNO, iaitu gesaan dari pemuda, gesaan dari sayap, dan ia akan menjadi pencetus kepada kerajaan dan kepada parti. Menyahut cabaran daripada pihak-pihak terutamanya DAP yang mencabarnya agar meletak jawatan. Ya, Dr. Akmal meletak jawatan Exco, tetapi jawatan parti tak diletaklah. Kalau letak jawatan parti, macam mana dia nak berjuang, macam mana dia nak hantam lawan, macam mana dia nak lawan DAP. Jadi dia letak jawatan Exco sebab Exco ini jawatan di bawah kerajaan yang bersama dengan DAP. Jadi apabila duduk dalam kerajaan, ada jawatan dalam kerajaan, takkanlah nak menghantam kawan dalam kerajaan. Dan inilah yang berlaku kepada kabinet yang mana UMNO dalam itu, Menteri UMNO membisu tak bercakap kerana mereka merasakan kalau mereka menghantam bermakna mereka mengkondeng kedudukan mereka sendiri. Jadi dengan itu Dr. Akmal letak jawatan untuk mengkondeng habis-habisan DAP dan menentang apa sahaja yang DAP menjadi galang kepada kehendak ataupun tujuan UMNO. Dan keputusan ini bukan calang-calang orang yang nak meletakkan jawatan. Gaji ataupun allowance yang berpuluh ribu tak nak ambil, semata-mata untuk memperjuang parti yang entah berjaya entahkan tidak. Yang jadi peliknya, yang orang-orang UMNO yang tak ada jawatan ini, yang membacking DAP, membacking kerajaan yang buat salah ni, apa keuntungannya? Mereka tak ada pun jawatan di dalam kerajaan. Yang menjadi ketua bahagian, yang menjadi ketua cawangan, yang menjadi exco, yang menjadi majlis tertinggi sekalipun, yang tak ada jawatan, yang menjadi AJK sayap-sayap, AJK bahagian, tak nak hentam apa yang salah, apa yang merugikan parti. Mereka ini nak menjaga kedudukan seolah-olah mereka ini ada jawatan di dalam kerajaan.